Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam masa kita meraihkan bulan Syawal. Nabi, bulan Syawal juga dipanggil sebagai bulan perang. Kerana apa tuan-tuan? Kalau kita menyisirah, di dalam bulan Syawal berlakunya perang Uhud. Di dalam bulan Syawal berlakunya perang Bani Qainuqa. Di dalam bulan Syawal juga di zaman Nabi berlakunya perang Khandaq atau perang Ahzab. Bulan Syawal juga berlakunya peperangan Hunain. Bulan Syawal juga berlakunya peperangan Taif. Menunjukkan bahawa tuan-tuan, di dalam bulan Syawal ini dan para sahabat masih lagi berperang. Kita berperang dengan hawa nafsu makan siang. Kita ada hadis saya lah. Apa dia? Senang. Tuan-tuan, Nabi di dalam bulan Syawal berperang. Maka sebab itu tuan-tuan, kita dengan saudara-saudara kita yang berada di sana dipuji oleh Allah, sedang berperang berjuang di jalan Allah. Mereka melihat bulan Syawal juga merupakan bulan jihad fi sabilillah.